Sekejap Orang tua sudah lupa. okey. Tak apa. Ini? So, ini yang ni dulu. Okey, Kita ingat. okey. Lock Press on. on. Mhm. So nanti dia akan ada blinking. So masa blinking tu saya kena tunggu 30 saat ataupun 1 minit, normal 30 saat lah untuk dia on. Once dia stop blinking, dia akan bunyi notification dah ready. So after dia bunyi, saya kena tekan macam ni. Kena tekan, press dekat bawah ni. Nanti dia akan ada keluar air macam yang tadi tu. Once dia dah hilang, air tu dah hilang, then baru letak dekat kain. So masa letak dekat kain ni, saya boleh pilih mode auto mode. Okay, macam sekarang ni dia manual mode. Dia tak ada lampu, manual. So saya boleh pakai tanpa steam. Tanpa steam. Kalau saya mau pakai steam, letak dekat auto. Ini speed. Steam lagi banyak. Betul lagi steam banyak. And then kalau untuk vertical, tekan ni dia mention press 2 second for vertical. So saya tekan 1, 2, nanti dia akan bunyi macam tu. So saya kena tunggu. Then itu saja. Okey. Boleh faham. Okey. Manual tadi kalau nak steam kita tekan bawah kan. Kalau tidak dia tak keluar air lah. Dia dry lah. Dia just Okay. pakai dry. So ini 10 minutes. Kalau 10 minutes, static dia cut off. Kalau terlupa Alright. Ini model 8000 bagi dia punya ni. Okay. Kan tak nampak dia punya spec. Ini model. Tu glass board eksklusif. Okey, ada board lah. Alright. Nak ambil ini Yang board ni Boleh pilih colour? Tu, dia Satu colour saja. dia akan bagi terus. Dia tak ada kat sini sampel. Sampai lah macam ni. Oh, tak ada yang tegak lah. Yang tegak tinggi macam ni. Yalah. Mak tak payah. Yang kita. Apa saya tak mak pula? Mak lah. Boleh Tak kita. sedap. So dalam warranty dia bagi 2 tahun. So dalam 2 tahun pertama, kalau tak minta lah. Kalau rosak, first 2 years just repair. Mungkin masa mistaken tu dia overleaking, keluar air. So boleh repair lah macam tu. Ataupun heating element problem, ataupun more to electric component lah. First 2 years repair. So yang nak tadi cakap mula-mula pakai dia akan keluar air tu. Habis Sikit lah. sikit. Kalau banyak rosak. Banyak rosak. Tapi kalau kita biar lagi lama, masa lepas on tu air tu tak banyak keluar kan, tak leaking kan kalau biar lama. Mantap. Jadi sebab cepat sangat kan kita tunggu. Dia tak sempat nak dry proses tu. Okay. So that's why dia leaking tu kalau kita biar lama dia tak keluar lah awal-awal tu. Alright. Okay lah. Cuma kalau after 2 years tu rosak memang kita kena tak boleh buat apa dah kan. Betul. Tapi for me, best advice, kalau ni semua tambah, boleh. Ada harga minimum. Either 2 plus 2 or 2 plus 2. Ini extended warranty. Oh yang insurans extra tu. Oh, tapi saya no need lah kot. Kalau extra insurance tu berapa ribu? Nak tambah? Dia 100. Sebab macam Plus macam 3, 357, 357. Tapi dia cover 5 tahun. Cuma benefit more to electric component lah kan. Mungkin sometimes I mention first 2 years repair, third, fourth, fifth years kalau 2 kali dalam tahun tu 3, 4, 5 rosak, 2 kali rosak, kali ketiga tu saya akan dapat store credit.